Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi wahda, sadaqa wa'da, wa nasara 'abda, wa a'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Marilah kita bersama-sama mempertingkatkan ketakwaan dan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jemaah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pada 10 Zulhijjah, umat Islam di seluruh dunia menyambut Aidil Adha dengan melaksanakan solat sunat Aidil Adha, melaungkan lafaz takbir, tahmid, tasbih dan tahlil sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat Islam juga bergembira menyambut Aidil Adha dengan saling kunjung mengunjung dan bermaaf-maafan antara satu sama lain. Aidil Adha atau Hari Raya Kurban membawa falsafah pengorbanan yang mengajak umat Islam mengamalkan pengorbanan dalam setiap aspek kehidupan. Kerana dunia ini adalah tempat ujian yang memerlukan pengorbanan berterusan untuk meraih keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Mulk ayat 2, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang bermaksud, dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dan dia maha kuasa, yakni membalas amal kamu. Lagi maha pengampun, yakni bagi orang yang bertaubat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jemaah Aidil Adha yang dimuliakan, sebagai hamba, umat Islam dituntut untuk mengorbankan kehendak nafsu jika bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Renungilah kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang sanggup untuk menyembelih anaknya walaupun selepas itu diganti dengan kibas. Kerelaan Nabi Ismail alaihissalam menerima perintah itu dan sokongan daripada isterinya Siti Hajar yang tidak berbelah bahagi bukanlah sekadar taat melulu, tetapi keyakinan bahawa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala mestilah didahului dan dipatuhi. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah As-Saffat ayat 102, Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Yang bermaksud, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahawa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Lalu dia menjawab, wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah
engkau akan mendapati aku termasuk dalam kalangan orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aidil Adha atau Hari Raya Haji juga diraikan bersempena perhimpunan umat Islam di Makkahul Mukarramah menunaikan ibadah haji. Falsafah haji mengajar kita untuk sanggup mengorbankan harta demi perjalanan, penginapan dan bayaran lain-lain semata-mata untuk meraih keredaan Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan harta yang dibelanjakan itu akan diberi ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Al-hajju mabrur, laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Yang bermaksud, dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan syurga. Ibadah korban juga turut menjadi simbol kepada kesediaan kita untuk mengorbankan sebahagian daripada harta milik kita bagi berkongsi rezeki dengan fakir miskin atau golongan yang memerlukan. Konsep pengorbanan yang dibawa melalui Ruhul Aidil Adha ini perlu dihayati oleh semua lapisan masyarakat. Ibu bapa berkorban dalam mendidik anak dengan nilai agama. Anak berkorban dengan memuliakan ibu bapa. Golongan muda berkorban dengan menghormati yang lebih tua. Pelajar berkorban menuntut ilmu. Masyarakat berkorban demi kesepakatan. Pemimpin yang berkorban untuk kesejahteraan rakyat. Dan kita semua berkorban apa sahaja demi ketaatan kepada Allah yang Maha Esa. Bahkan kemuncak pengorbanan mempertahankan negara dengan nyawa kita sekiranya diceroboh oleh musuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya, pengorbanan yang sebenar tidak hanya melibatkan harta semata-mata, tetapi ia juga merangkumi pengorbanan masa, tenaga, perasaan dan bahkan ego diri. Dengan pengorbanan yang seimbang, kita mampu membina sebuah masyarakat yang lebih mulia di samping meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada masa yang sama, gunakanlah peluang untuk bertakbir selepas solat fardu, yakni takbir muqayyad yang boleh dilakukan bermula selepas masuk waktu subuh 9 Zulhijjah, hari Arafah, sehingga terbenam matahari tasyrik. Terbenam matahari hari tasyrik, yakni dari 10 Zulhijjah hingga ke 13 Zulhijjah. Kita juga disunatkan bertakbir tanpa terikat dengan waktu solat. Takbir mutlak atau takbir mursal bermula pada malam Aidil Adha sehingga imam mengangkat takbir solat hari raya Aidil Adha. Beberapa pengajaran boleh diambil melalui khutbah pada hari ini. Antaranya yang pertama, kehidupan di dunia adalah medan ujian yang memerlukan pengorbanan berterusan untuk meraih keredaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kisah pengorbanan keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam perlu dihayati sebagai teladan kepatuhan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ibadah korban perlu diamalkan agar kita sentiasa terdidik untuk mengorbankan harta demi mentaati Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyakkan amal ibadah dan meningkatkan perbuatan yang dan meninggalkan amal ibadah dan meninggalkan perbuatan yang mungkar supaya mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama menghidupkan sunnah hari raya dengan bertakbir, bertahmid, bertasbih dan bertahlil serta menjalankan ibadah korban. Peserta korban disunatkan hadir menyaksikan penyembelihan haiwan korbannya. Demikian juga pembahagian daging korban. Sebahagian daging korban walaupun sedikit wajib diberikan kepada fakir miskin. Dan bakinya boleh diagihkan kepada masyarakat setempat serta dimakan oleh peserta korban kecuali korban nazar. Daging korban dan kulitnya juga tidak boleh dijadikan upah kepada petugas korban. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات
ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. وأيد اللهم بالتوفيق والهداية مدبر هذه البلاد الإسلامية كبawah duli padu ke baginda Sultan Pahang Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibn Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Wali Sumuwi Waliul Ahdil ke bawah duli padu ke Mulia Tengku Mahkota Pahang Tengku Hasan Al-Ibrahim Alam Shah Ibn Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Ya Allah, kurniakanlah kepada ke bawah duli, kurniakanlah kepada ke bawah duli kami padu ke baginda Sultan Pahang yang kami kasihi, yang dengan rahmatmu dihiasi dengan hikmah dan kebijaksanaan, amalan yang dilimpahi cahaya petunjuk, serta tetapkanlah baginda pada jalan yang lurus. Allahumma izza Islam wal muslimin wa azilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanina fil Filistin. Allahumma inna nas'aluka ziyaratan wa salatan fil Masjidil Aqsa wa huwa hurrun aziz ya arhamar rahimin. Allahumma rzuq baladana Pahang khasatan wa Malaysia وسائر البلاد المسلمين عامة سخاء والنماء والرخاء واصرف عنها الوباء وكنا شر الداء ونجنا من جميع الأنواع البلاء يا رب العالمين بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.